Kalau ada orang yang tak pernah try perfume lokal Malaysia, apa yang you akan recommend supaya diorang try? Cuba bagi tahu. I pernah nampak orang cakap dia tak nak pakai perfume lokal Malaysia sebab kualiti meragukan. I rasa you just belum jumpa perfume brand yang perfect untuk you. I akan banyakkan lagi review perfume lokal. I nak habis belajar kat France and I akan balik Malaysia. I sumpah tak sabar nak balik Malaysia. Tapi before that, I highlight je dulu apa perfume yang ada dengan I dekat France. I dekat Grasse sekarang ni, the world's capital of perfumery. I highly recommend you guys untuk check out Maison Materi. Ni yang collaboration dengan Karina Khalil, Auric. Auric ni I baru discover, ada yang I pakai banyak dah. Nampak ni. Ada Airali. Airali ni pun, you guys tahu tak, Airali ni, dia ada dekat Air Asia. Dekat kapal terbang Air Asia. Diorang buat dengan company fragrance oil tu dari UK. And they're very good quality. Of course, ada I punya buah hati kesayangan. Kita ada Avoir. If you guys tak pernah try Avoir, Avoir ni dia sekali try, you guys akan addicted tau nak try lagi. Kita ada Sensisis. Ini dua perfume yang I formulate sendiri untuk Sensisis. And then, of course, kita ada Marina Rituals. Marina Rituals ni, diorang ada perfume. Tapi diorang paling famous dengan diorang punya body oil yang I pakai. Even dekat sini. Banyak lagi, babe. Banyak lagi. Kita ada Zindor. Zindor, walaupun dia dupe house, tapi diorang ada juga banyak own creation. Maksudnya diorang punya handcrafted perfume yang bukan dia tiru mana-mana perfume. Ada Beau Boss. Beau Boss pun dah keluarkan diorang punya own creation, iaitu Fruity perfume line up. Ada banyak lagi. Banyak lagi. You guys boleh tengok dekat Fragrance Festival Malaysia bulan 10. I akan balik Malaysia. Kita akan berdating dekat Fragrance Festival Malaysia bulan 10 nanti. And I akan buat juga review perfume-perfume lokal yang lagi banyak. Now that I punya exam tak lama lagi, I tengah formulate perfume untuk exam. Dah 28 kali formulate, lepas tu tak lepas Ifra. Satu material tu tak lepas. No Riha, I tak akan marah-marah. Tapi boleh follow Riha Jamel and follow juga Fragrance Festival Malaysia untuk kita highlight lagi banyak perfume-perfume lokal.